Assalamualaikum dan selamat kembali ke bahagian 2. Jom melukis. Kita melukis mata. Okey, ini kita punya episod lepas punya mata. Korang boleh buat tak? Kalau ada boleh buat, bagus. Kalau tak boleh buat, praktis lagi. Boleh tengok video tu lagi, ikut lagi sekali. Tak ada masalah, pelan-pelan je lah. Tak semestinya buat sekali tu jadi kan. Okay, jadi sekarang ni untuk video ni, macam sebut video lepas, akan ada lagi 3 contoh bagi mata yang aku nak lukis yang korang boleh ikut sekali. Okey, jadi siapa yang tengok dekat telefon tu, kalau tak nampak tu, tak apalah, tengok pelan-pelan. Pause. Lepas tu kalau boleh digalakkan lah ikut sekali. Kalau tengok kat telefon ke, tengok kat komputer ke, tengok kat tablet ke, kalau ada kertas ke, ada buku kosong ke, ambil pensel, ikut sekali. Itu sebab ini tujuan video ni. Kalau boleh kita ikut sekali, kita lukis sama-sama. Okey, lepas tu kalau rasa macam laju sangat, boleh pause tengah jalan. Pause tengah jalan, try lukis dulu, lepas tu play balik. Tak semestinya nak biar video jalan, nak ikut, susah kan. Okey. Lepas tu disarankan kalau boleh lukis tu, biarlah besar sikit. Jangan lukis kecil bunyi je mata. Alah, nanti korang nak tiru pun susah. Macam mana nak lukis ni? Besar sikit lah, macam ni besar. Ni besar. Ni besar sebab kita nak belajar dulu. Okey, tanpa membuang masa lah. Okey, 3 lagi mata, tapi kali ni style dia mungkin lain-lain. Dan ini lupa nak bagi tahu episod lepas, mata macam ni biasanya mata untuk karakter lelaki. Yang next mata ni kita nak buat bukan bentuk karakter lelaki lah. Bentuk ni boleh jadi karakter lelaki, karakter perempuan, tapi nanti aku akan tunjuk macam mana nak tukarkan, bezakan karakter mata lelaki dan karakter mata perempuan. Okey, jadi kita pergi terus dulu. Okey, first kali kita pergi ke, kalau korang tengok episod lepas, masa aku sebelum outro tu, aku ada buat contoh satu mata. Mata handsome, tajam, tapi aku dah padam. Tak ada kat sini. Okey, itulah mata dia. Bentuk dia ialah bentuk segitiga. Okey, macam kita pergi segitiga. Okey, kita macam episod lepas, jangan lupa first kali tentukan bentuk mata dia dulu. Jadi sebab tu kita bentuk, cari bentuk segitiga. Jadi buat bentuk segitiga macam ni. Kalau aku boleh buat segitiga macam ni. Okey, semua boleh ikut. Sebelum tu selalu diingatkan, kalau siapa yang nak ikut melukis sekali, pastikan mata pensel tu tajam. Kalau tak tajam, asah dulu. Sebab apa? Kita nak bagi line tu cantik nanti garang. Okey, kita sama balik. Okey, kita buat bentuk segitiga. Okey, lepas tu kita dah buat macam mana? Kita dah buat macam video lepas. Ingat, kali ni untuk bentuk segitiga kita tak boleh buat macam video lepas. Video lepas kita buat bagi 3 kan. Kalau video ni tak boleh sebab tak sesuai. Ini first punya style mata yang korang tak kena pakai imajinasi sikit. Okay, jadi ikut je. First kali kita nak buat mata bentuk segitiga. Mula-mula kita buat macam, kita buat line atas. Macam mata-mata lain, kita buat line atas. Gelapkan line atas. Ikut sekali tu line bawah. Ni tak bersilap sikit. Line bawah. Okay, line bawah ni dia straight ke? Ini pun dia straight. Itu dia straight. Okey, habis line ni. Untuk mati segitiga, kita terus padam kita punya line rujukan kita. Okey, sekarang kita nak buat macam mana mata tu nak jadi nampak awesome kan. Okey, first sekali kita tahu kita pergi anak mata kita dulu. Kita letak kat sini. Okey, kalau siapa yang berjaya praktis mata nombor 3, okey, asalnya korang boleh ikut anak mata ni.
Okay, tapi kalau in case yang masih tak praktis mata nombor 3, tak berjaya lagi, kita cerita juga. Okay, first kali kita letak bulat untuk dia punya apa, kilauan mata, dia punya shine mata tu dulu. Ikut je sini. Okay, semua boleh ikut ikut rasa macam penerangan macam simple benar pula kali ni. Okay, lepas tu ikut. Lepas tu jangan lupa macam juga nombor 3, kita kena lukis satu bulat bawah ni untuk anak mata. Okey. Okey, betul ni tu hitam kan. Okey, ini kalau macam ni aku dah terlebih dah ni. Okey, dia padam. Okey, boleh. Boleh ikut. Boleh ikut. Bagus. Kalau tak boleh ikut, tak apa. Nanti dulu slow-slow, pelan-pelan. Okey, ni sekarang aku adjust. Okey, cuma line sini lupa nak bagi tahu. Kita buat line tajam macam ni. Kalau siapa yang dah lukis line tebal macam ni, boleh ambil pemadam ke, padam balik, lukis balik. Tajam macam ni. Ni kalau nak bagi cantik lah. Ini nak tunjuk macam nak bagi awesome mata tu. Kita buat line tu tajam macam ni. Untuk kat bawah ni pula, kalau dah lukis pun sama. Kita buat line tajam macam tu. Tapi dia macam ni pula. Dia je line tu jadi macam tu. Alright. Boleh ikut? Okay, ini simple sikit. Sebab mata ni semua simple ni. Mata bentuk ni tak ada banyak boleh terangkan. Okay, next, untuk nak bagi nampak awesome lagi, ujung ni, kita ambil ujung ni, kita buat macam ni. Ambil ujung, kita buat macam ni. Lepas ni kita tajam lagi. Jadi macam tu. Tapi kita tajam lah. Okay, itu sebab gunanya pensel tajam lah tau. Kalau macam ni aku bercontoh kan, aku buat besar ni rupa macam pensel tumpul. Jadi bila nak buat tajam, nak jadi tajam macam tu susah sikit. Jadi macam aku kena, kalau komputer ni boleh lah kita padam-padam macam tu. Tapi kalau pensel susah. Jadi elok untuk pakai mata tajam. Baru kita boleh buat yang halus-halus line ni. Halus-halus line. Okay, okay, nombor 3. Alright. Boleh ikut. Ni kita buat hias-hias sikit. Ni aku tajamkan kat sini. Tajamkan kat sini. Boleh ikut? Jadi lepas tu last kali macam mata tu kita ambil sini, kita color. Ingat, jangan tekan kuat-kuat. Kita color sampai habis separuh. Jangan tekan kuat-kuat. Okey, ini trik dari situ aku nak tambah. Kalau nak bagi mata ni nampak macam cantik sikit, dekat hujung sini, nampak hujung sini, buat lengkung macam ni, hitamkan. Nampak je? Jadi macam line ni dia terus sambung kemari. Ni pun sama, hitamkan line ni sama uri. Okey, lepas tu kalau nak bagi gelap sikit, bagi gelap sikit. Kalau kita bagi gelap sikit. Kan dah macam tu. Okey, ini untuk mata segitiga. Okay. Daripada penerangan laju sikit, sebab kalau macam korang dah pandai buat mata nombor 3, mata nombor 4 ni dia lebih kurang je bentuk aja yang berbeza. Tapi mata ni nampak macam, kalau letak tengok mata macam nampak macam garang kan. Garang. Okey, jadi untuk nak sesuaikan mata garang, kita pergi bulu mata pun kita kena buat garang. Macam nak buat garang bulu mata, ambil di hujung ni, kita buat line straight. Nampak hujung ni line straight. Buat betul-betul segitiga macam ni. Boleh? Buat segitiga macam tu. Buat segitiga tu, kita color. Ini antara jenis-jenis bulu mata. Ini kita akan belajar kemudian nanti. Aku ajar macam mana korang nak buat bulu mata ni macam-macam bentuk. Ini salah satu bentuk dia. Kalau macam yang 3 kita belajar bentuk lekuk macam ni. Yang ni nombor 4 kita belajar bentuk bulu mata segitiga. Okey. Dah selesai mata nombor 4. Okey. Untuk mata nombor 5, untuk mata contoh demo mata nombor 5, kita nak bentuk apa? Aku rasa kita buat bentuk petak. Petak. Tak apa, kita buat petak besar sikit.
Tapi mata bukan betul nampak macam bulat-bulat sikit ke? Segitiga pun boleh. Mata macam bulat-bulat sikit, bulat-bulat sikit. Ni pun nampak walaupun segitiga tapi nampak macam bulat-bulat sikit. Ini petak boleh jadi mata ke? Boleh. Tapi mata ni nampak macam lawak sikit lah. Okey. Mata petak, tak payah nak bagi 3 line dulu. Kita terus apa kita nak buat? First sekali kita ambil line atas ni, kita tebalkan. Tebalkan betul-betul. Tebalkan betul-betul. Tebal macam ni. Ambil tebal macam ni. Tebal. Tebal. Lepas tu kita tebalkan bawah. Okey, bawah ni pula kita gelapkan. Tapi tak payah nak tebal macam atas. Gelapkan. Betul. Lepas tu kita letak mata kat sini. Lepas tu mata kita tak payah buat mata yang macam nombor 3, nombor 4. Kita buat mata macam nombor 1 dan nombor 2. Kita buat mata simple lah. Kita gelapkan. Gelapkan dia. Okay, gelapkan dia. Lepas tu kita padam ni. Okey, nampak apa? Tak nampak mata pun, nampak macam bola aja. Jangan lupa kita letak bulu mata kat sini. Bulu mata nipis je. Jadilah mata nombor 5. Mata yang macam, kalau betul mata macam orang ngantuk. Mata sipit. Mata ni selalunya tak adalah orang nak buat macam betul-betul karakter mata sini. Mata selalu macam apa kan, karakter Jepun dia buat mata macam muka-muka lawak tu kan. Ini salah satu mata, style mata dia orang guna je lah. Mata petak. Okey. Last kali, mata nombor 6. Okey. Kita biasa macam video lepas, 1, 2 agak simple. 3 kita ambil agak susah sikit. Jadi 4, 5 agak simple. Yang nombor 6 kita buat yang lebih susah sikit. Okay, nombor 6 macam mana bentuk mata kita dapat? Itu bentuk aku panggil bentuk mata Spiderman. Macam mana bentuk mata Spiderman? Bentuk mata macam ni. Boleh kot? Itu dia. Tak boleh. Kalau tak dapat ikut, jom kita lukis lagi sekali. Itu apa? Kita buat first, kita buat line macam ni. Lengkuk macam ni. Lengkuk sini. Lepas tu kita buat lengkuk lagi satu macam ni. Nampak lengkuk macam ni. Okay, boleh? Very good. Dan satu lagi bentuk dia lengkuk macam ni. Kita sambungkan. Jadilah aku panggil mata Spiderman. Okay. Jadi mata Spiderman ni boleh jadi mata anime? Boleh. Okay, kali ni. Okay, ini ikut pelan-pelan. Belum sabar. Ini mungkin mata ni design dia kompleks sikit. Okay, kita rapat-rapat sikit supaya korang boleh nampak. Jadi itu. First sekali. Ini kita buat. Okay, ini aku tak buat. Ni dah tak ada dah line 3 ni. Okay, jadi ni line 3 tu dah tak ada. Itu line 3 tu kita bagi yang 3 asas pertama. Ini kita buat macam on terror sikit. Okey, cuma kali ni aku akan buat pelan-pelan. Kau ikut Okey, first sekali di bawah ni kita buat bentuk macam ni. Nampak? Bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Okey. Okey, cantik. Okey. Gelapkan dia. Apa dia? Ini pastikan tajam sikit. Boleh kot? Boleh kot? Okey, selesai. Selesai. Okey, bagus. Okey, next pula. Dekat sini kita ambil sampai height ni. Nampak ni height ni. Okey, kita buat pula sama macam tu. Kita buat sini pula. Nampak? Okey, pun sama. Gelapkan dia.
Okey. Kau akan dapat mata macam tu kan. Okay, next. Kita ambil kat sini dengan kat sini. Okay, ikut pelan-pelan. Kita buat satu line. Kita garis satu line. Okey. Ni tebal sangat Buat gelap je line ni. Nipis. Tak payah tebal-tebal sangat. Okay. Cantik. Okey. Boleh dapat. Okey. Jadi kita ada bentuk macam ni. Lepas tu kita buat kita punya mata kita buat kat sini. Mata kena besar sikit lah. Okay, buat elok. Okay. Dah settle. Okay, settle. Kita padam line yang kita tak perlukan ni. Kita padam line yang kita tak perlukan ni. Tebang line rujukan kita. Okay, dapatlah mata macam ni. Okay, sekarang kita nak buat mata ni mata kompleks sikit. Untuk first kali kita tambah bulu mata. Macam mana kita buat bulu mata? Kita ambil kat sini, kita buat macam ni. Boleh? Bulu mata kita buat macam ni. Mata kita buat macam ni. Dah dapat Lepas tu kita buat lagi satu bulu mata dekat sebelah dia macam ni. Okay kita buat lagi satu bulu mata kat sini. Okay, tak ada. Okay, cukup dah kat situ. Kita berhenti dulu. Kita tumpukan kita punya dekat biji mata. Biji mata macam biasa. Buat bubble dia. Bubble dia kat sini. Okay, ikut je. Lepas tu, kita punya anak mata apa mati hitam apa kat sini. Ikut. Ikut ikut okay, betul bisa kita gelap gelap ke betul-betul okay. Next kita tebalkan line ni. Tebalkan betul-betul tu ni tu tebalkan betul tebal. Okey, ni terlebih tebal pula. Tebalkan macam ni. Sini dia mesti tebal ke tengah ni, tebal sikit. Lepas tu dekat ujung nipiskan. Tebal ni tengah ni tu tebal sikit. Dekat ni nipiskan. Nampak ni? Tebalkan. Dekat sini tak payah tebal. Sini nipis pun tak apa. Tebalkan. Nampak? Okay. Tu sekarang ni pula kita tebal pula kain mata ni belah sini, line ni. Okay. Dah tebal kan? Okay, dah tebal. Sekarang ambil dekat sini. Kat sini, nampak kat sini dengan kat sini kita buat bergarisan macam ni. Nampak? Okay, kat sini pun sama. Kita ambil satu part, kita ambil garisan macam ni. Okay, apa garisan tu kita buat? Kita gelapkan kan? Gelapkan. Ya. Dia cakap apa? Mata dia macam pelik je. Okey. Dan last sekali, macam kita buat mata contoh nombor 3 sebelum ni. Sampai separuh mata, kita ambil ni dengan tekan yang kuat. Kalau ni kita gelap betul-betul. Ini kita tak payah gelap kuat sangat. Kita color kan. Sampai separuh mata sini, kita buat lengkuk macam ni. Okey, boleh. Okey, ini pun sama. Lengkuk sini, color. Okey. Boleh dapat? Boleh dapat? Sampai okey. Sekarang ini tambah sikit ekstra. Kita ambil dekat tengah ni. Tengah ni. Nampak ni? Yang color ni. Kita gelapkan sikit lagi tapi tak segelap ini dengan tak seterang ni. Kita gelapkan sikit.
tu. Okey, lepas tu last sekali. Dah nampak kan? Okey, ambil yang bawah ni, kita pelan-pelan ambil color-color, kita gelapkan sikit. Kita pudarkan line ni. Lepas tu dekat sini kita gelapkan pelan-pelan, kita gelapkan pelan-pelan lah. Jadi macam tu. Okey, dia sepatutnya line ni tak nampak sebab nak tunjuk korang ni pasal dia ternampak pula. Tak apa. Tekan dia. Pensel jangan tekan kuat. Jangan tekan kuat. Tergelap sikit. Okey, jadi korang punya mata nampaklah macam tu. Okey. Last sekali kat bawah mata ni kita buat bulu mata kat sini. Kita buat 2, 3 kot. Okey. Nampak? Boleh ikut. Boleh ikut. Bagus. Kita buat ni mata ni kompleks sikit. Dan last sekali atas mata ni. Atas mata ni. Ni bukan bulu kening tau. Ni betul. Kau buat satu line macam ni. Nampak? Okey. Kalau korang dah sampai tahap macam ni, aku kira korang dah terror dah kalau boleh sampai tahap macam ni. Alright. Akhir sekali, kita buat dia punya bulu kening. Bulu kening, kita ambil bulu kening yang sama macam nombor 3. Kita buat macam ni. Naik ke macam ni. Okay. Alright, kita color. Padam sikit. Padam dulu lah. Okey. Kalau rasa tak betul perlu padam balik lah. Padam balik sikit. Macam line tak cantik lah. Ambil padam. Jangan ikut aku. Macam kalau kata kau dia buat tak padam pun tak payah ikut. Kalau kau tak padam, tak semestinya makna kau tak perlu padam. Kalau kau buat tu rasa macam tak betul, padam balik. Buat balik. Pause video ni, padam buat balik. Dan dah siap mata yang ke-6. Alright. Kalau korang boleh buat mata yang ke-6 ni, memang korang awesome lah. Sebab mata ni memang susah sikit. Terutamanya bahagian biji mata dia ni. Memang susah sikit. Dan ini pun sudah siap lah. Lagi 3 biji mata. Jadi sekarang ni kalau tengok korang ada collection 6 biji mata. Tahap kesukaran yang berbeza daripada yang mudah, daripada 1-4, 2-5 ni mudah ke agak susah nombor 3. Dan bagi aku yang untuk orang yang baru, memang nombor 6 ni susah betul lah. Dan memang susah sikit nak faham lah. Kalau katakan ada perlu aku buat lanjut, tengoklah kalau kata aku buat live stream tu, kalau korang ada dalam nak suruh aku terangkan lagi macam mana nak buat mata style nombor 6 ni, boleh. Aku boleh terang buatkan. Okey, tapi macam pun, okey. Itulah dia. 3 lagi contoh mata yang mencukupkan ke 6. Alright. Jadi kita berhenti je lah kat sini. Okey. Video next cadang-cadangnya kita akan buat asas macam mana nak lukis muka, iaitu lukis muka di pandangan depan. Kalau sempat kita buat di pandangan tepi terus, depan dengan tepi. Tak apalah, tengoklah macam mana tengok. Kalau kata panjang sangat, kita buat depan dulu. Kalau sempat sumbat lagi satu, kita buat pandang depan dengan tepi. Okey, itulah kita punya video yang akan datang. Okey, terima kasih
kerana menonton. Harap korang boleh belajar lah sikit-sikit daripada contoh-contoh mata yang demo mata yang aku bagi ni. Harap korang boleh ikut. Boleh ikut kan. Dan itu sajalah untuk episod kali ini. Okay, kita jumpa lagi di episod akan datang ataupun dalam live stream aku. Okay, bye.